Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama dalam episod podcast pada hari ini. Saya mengalu-alukan para penonton dan pendengar yang mengikuti siaran ini. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Saya Nurul Farah Ain binti Anwar dan saya akan menjadi pengacara anda pada sesi podcast ini. Untuk hari ini, kita akan meluangkan masa membincangkan topik iaitu berkenaan kluster ekonomi, perniagaan dan keusahawan Islam. Iaitu satu topik yang sangat menarik dan relevan untuk dikongsikan kepada masyarakat, khususnya kepada warga Universiti Islam Malaysia. Bagi memudahkan lagi pada hari ini, bersama kita iaitu tetamu jemputan kita, Puan Zarana binti Sahari, Ketua Kluster Ekonomi, Perniagaan dan Keusahawan Islam. Selamat datang dan terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi perbincangan kita pada hari ini. Puan, bolehkah saya tanya, apa itu ekonomi, perniagaan dan keusahawan Islam? Terima kasih kepada Cik Nurul Farah Ain selaku hos kita pada hari ini. Secara ringkasnya, bidang ini mengajar bagaimana kita mengurus ekonomi dan menjalankan perniagaan berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Maklumatnya bukan sekadar memperoleh keuntungan, tetapi memastikan setiap urusan dilakukan secara adil, jujur, amanah dan memberi manfaat kepada masyarakat. Baik Puan, apakah perbezaan utama antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional? Perbezaannya ialah ekonomi Islam ini menitik beratkan aspek halal dan haram dalam setiap transaksi di mana Islam melarang unsur riba, gharar dan maisir. Selain memperoleh keuntungan, ekonomi Islam juga menekankan keberkatan, tanggungjawab sosial dan keadilan kepada semua pihak. Okey, baik. Okey Puan, ramai ni nak tahu ni Puan. Okey, mengapa bidang ini Puan semakin mendapat perhatian pada hari ini Puan? Okey, kerana masyarakat pada hari ini mementingkan perniagaan yang beretika. Industri halal juga berkembang pesat di seluruh dunia pada masa kini. Oleh itu, permintaan terhadap graduan yang memahami ekonomi dan pengurusan perniagaan Islam semakin meningkat. Okey, baik Puan. Ramai pelajar ingin tahu apakah yang dipelajari sepanjang mengikuti program ini. Boleh tak Puan terangkan dekat kepada penonton dekat sini? Okey, pelajar akan mempelajari asas ekonomi, pengurusan perniagaan, pemasaran, kewangan Islam, perbankan Islam, keusahawanan, perakaunan serta prinsip-prinsip yang ada dalam syariah untuk aktiviti-aktiviti ekonomi. Okey, selain itu mereka turut didedahkan kepada kemahiran komunikasi, penyelesaian masalah dan pengurusan organisasi. Okey, pembelajaran hanya tertumpu kepada teori apa tu Puan? Tidak begitu. Pelajar juga akan menjalani latihan industri, pembentangan, kajian kes, simulasi perniagaan dan projek keusahawanan. Ini semua akan membantu mereka memahami situasi sebenar di dalam dunia pekerjaan. Betul. Okey, jadi contoh macam apabila pelajar dah tamat pengajian nanti, pelajar bukan sekadar mempunyai ilmu kan Puan kan? Ya, betul. Tapi juga pengalaman. Betul ke Puan? Ya, betul. Bolehkah Puan terangkan sikit dekat? Begitulah kelebihan program ini kerana graduan bukan sahaja mempunyai pengalaman dan pengetahuan secara akademik, malah pengalaman praktikal yang membantu mereka lebih bersedia memasuki alam pekerjaan. Okey, baik Puan. Peluang kerjaya yang boleh diciburi dalam bidang program ni Puan? Banyak Cik Nurain. Okey, ikutkan peluangnya sangat luas. Graduan boleh bekerja sebagai pegawai bank Islam, pegawai takaful, pegawai pemasaran, pegawai kewangan, eksekutif syarikat halal, pegawai institusi zakat dan wakaf, perunding syariah ataupun menjadi usahawan sendiri. Bagus tu Puan. Okey, kalau macam graduan hanya tertumpu kepada sektor kewangan Islam saja, bagaimana? Mantaplah. Okey, kerana ilmu yang dipelajari boleh diaplikasikan dalam hampir semua sektor, termasuk syarikat multinasional, agensi kerajaan, agensi bukan kerajaan dan perniagaan sendiri. Okey,
menarik ya Puan. Ya, sungguh. Okey, selain macam pencapaian akademik yang Puan, apakah kemahiran yang boleh dimiliki oleh pelajar selain akademik? Okey, majikan hari ini mencari graduan yang mempunyai kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, kerja berpasukan, pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Kemahiran digital juga sangat diperlukan di dalam organisasi pada masa ini. Faham Puan. Okey. Apa cara yang terbaik untuk pelajar membina kemahiran tersebut Puan? Okey, pelajar digalakkan menyertai program universiti, pertandingan, menjadi ahli jawatan kuasa, menjalani latihan industri dengan bersungguh-sungguh dan sentiasa meningkatkan kemahiran melalui kursus atau sijil komersial. Okey. Atau sijil profesional. Satu Puan. Nasihat kepada pelajar ni Puan. Apa nasihat Puan kepada pelajar yang berminat dalam bidang ekonomi, perniagaan dan juga keusahawanan Islam ni Puan? Boleh Puan terangkan kepada pelajar-pelajar di luar sana? Nasihat saya kepada mereka adalah belajarlah dengan bersungguh-sungguh dan jangan hanya mengejar CGPA semata-mata. Bina kemahiran insaniah, kuasai teknologi, tingkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan sentiasa menjaga akhlak serta integriti. Semua ini menjadi nilai tambah apabila memasuki alam pekerjaan nanti. Jadi satu perkara yang pelajar di luar sana perlu lakukan sebelum tamat pengajian. Okey, pelajar graduan dinasihati supaya membina rangkaian profesional dengan pensyarah, pihak industri, serta latihan industri dengan komitmen tinggi, serta bina portfolio yang menunjukkan pencapaian dan kemahiran mereka. Okey, ini akan meningkatkan keyakinan majikan terhadap graduan itu sendiri. Baik Puan. Okey Puan. Ini soalan Puan bersalah sikit berkenaan teknologi dan AI yang pada masa kini yang orang sekarang ni tak tahu nak guna AI semua ni kan. Okay, sekarang ni dunia sedang bercakap dengan tentang artificial intelligence atau AI seperti ChatGPT, Gemini. Apa pandangan Puan? Adakah AI ini akan menggantikan pekerjaan graduan pada masa hadapan Puan? Cuba Puan terangkan sesungguhnya lah kepada kami. Kami ingin mendengar kepada Puan. Ya, okey. Saya melihat AI ini bukan sebagai ancaman kepada graduan, tetapi ia sebagai alat yang membantu meningkatkan produktiviti. Okey, graduan yang tahu menggunakan AI dengan bijak akan mempunyai kelebihan berbanding mereka yang tidak menggunakannya. Okey, namun begitu, AI ini tidak boleh menggantikan nilai manusia seperti integriti, kreativiti, empati dan kebolehan membuat keputusan berasaskan etika. Okey, baik Puan. Okey Puan, kalau begitu, apakah kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar supaya kekal relevan dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun yang akan datang Puan? Okey, Puan. Pelajar perlu menguasai sendiri teknologi digital, analisis data, penggunaan AI itu sendiri tetapi secara beretika, pemasaran digital dan kemahiran berkomunikasi. Dalam masa yang sama, jangan abaikan nilai amanah, kejujuran, profesionalism kerana itulah yang membezakan seseorang graduan berkualiti dengan yang lain. Okey, saya rasa saya dah cukup faham apa yang Puan terangkan dah ni. Saya rasa mungkin pelajar-pelajar dekat luar sana pun akan faham lah apa yang Puan terangkan semua. Okey, alhamdulillah banyak ilmu yang telah dikongsikan oleh Puan. Jelaslah bahawa bidang ekonomi, perniagaan dan keusahawanan Islam ni bukan sahaja menawarkan bidang kerja yang luas, malah melahirkan graduan yang beretika, berintegriti dan bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan serta perkembangan teknologi. Terima kasih kepada Puan Zadana binti Sahari atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar kerana terus bersama kami. Semoga podcast ini memberi manfaat dan membantu anda mengenali bidang ini dengan lebih dekat. Saya Nurul Farah Ain binti Anwar ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.